Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Saya kini berada di Balai Raya Kampung Sungai Ramal Luar, yang mana saya datang di sini untuk meninjau kerja-kerja projek mesra rakyat yang menggunakan peruntukan saya selaku ahli Parlimen Bangi, yang mana jumlahnya adalah sebanyak RM28,000, dan jumlah ini merangkumi kerja-kerja untuk memasang struktur ini, struktur bumbung dan juga dewan di luar ini, termasuk sekali dengan kipas, lampu dan sebagainya, dan juga satu tandas tambahan yang dibuat di sebelah belakang balai raya ini. Jadi kita sama-sama nak pastikan komuniti kita, kampung kita dapat terjaga, dan harap manfaat yang dapat diguna pakai oleh para penduduk kampung di sini, tapi bukan setakat kampung saja, tapi komuniti dekat sini pun ada guna tempat ni. Contohnya di sini ada satu tabika kemas yang mana terdapat lebih daripada 20 orang sekarang ini diguna pakai.